Husna menjadi ibu tunggal selama 7 tahun selepas suaminya Hakim meninggal dunia ketika dia masih dalam tempoh berpantang. Hasil perkahwinan Husna dan Hakim, mereka dikurniakan seorang anak perempuan bernama Lutfiah. Husna, Hakim dan Hadith pernah menuntut di universiti yang sama dan Hadith merupakan sahabat kepada Hakim. Selepas 7 tahun berlalu, Hadith melamar Husna di tepi pantai. Setelah lama menunggu, Husna benar-benar bersedia untuk membuka hati dan menjadi isterinya. Husna akhirnya menerima lamaran tersebut. Mereka berkahwin tanpa Husna menyedari bahawa keluarga Hadith menyembunyikan pelbagai rahsia, termasuk perkara-perkara yang tidak pernah Husna ketahui sepanjang bergelar menantu. Antara perkara ganjil yang dialami Husna termasuk terpaksa mengemas dapur pada malam pertama perkahwinan, mengemop lantai berminyak hingga hampir terjatuh, disalahkan suami apabila pasportnya rosak malam sebelum berbulan madu, lukisan rekaan jahitannya rosak akibat kopi yang tertumpah oleh mentua, serta sindiran sinis daripada Syafiqah, menantu kesayangan ibu mentua yang menuduhnya berpura-pura rajin. Husna terkejut dan hampir tidak percaya apabila mengetahui sikap sebenar ibu mentuanya. Segala-galanya terbongkar apabila Syafiqah dan Ceyam berpakat untuk mengenakan Husna. Mereka telah menempah tangkal daripada seorang penyihir atas nama Husna sebelum menuduh Husna berniat jahat. Husna difitnah kononnya mahu menyihir isi rumah bagi memusnahkan keluarga, ingin membuatkan Hadith tergila-gilakan dirinya, malah dituduh cuba merampas dan memiliki harta keluarga oleh Syafiqah. Husna benar-benar terkejut apabila ibu mentuanya mengaku tidak pernah merestui perkahwinannya dengan Hadith. Ceyam menganggap Husna telah merampas Hadith serta kasih sayang anaknya daripada dirinya. Pengakuan itu membuatkan Husna terimbas kembali semua kejadian malang yang menimpanya dan akhirnya menyedari bahawa semuanya adalah angkara ibu mentua sendiri. Antara perbuatan Ceyam ialah sengaja memasukkan pasport Husna ke dalam mesin basuh bagi menghalangnya pergi berbulan madu bersama Hadith kerana tidak mahu wang anaknya dihabiskan. Ceyam juga dengan sengaja merosakkan baju baharu yang dibeli Hadith dengan membakarnya menggunakan seterika. Kejadian malam pengantin turut dirancang apabila minyak ditumpahkan di lantai dan Husna diarahkan mengemop. Begitu juga lukisan rekaan jahitan Husna yang sengaja ditumpahkan kopi. Lebih menyakitkan hati, gelang emas yang diberikan Ceyam pada hari pernikahan rupa-rupanya hanyalah gelang palsu bernilai RM2.99. Husna semakin kecewa apabila ibu dan adiknya datang menziarahinya, namun Ceyam menghalangnya daripada menyediakan makanan. Sebaliknya, Husna hanya dibenarkan menghidangkan air teh kosong kepada keluarganya. Keluarga Husna juga tidak dibenarkan bermalam di rumah mentua. Dalam keadaan tertekan itu, Husna terpaksa memendam perasaan, menyembunyikan segala penderitaan yang dialaminya daripada pengetahuan keluarga sendiri dan juga Hadith. Husna terpaksa berdepan penderaan fizikal dan emosi daripada ibu mentuanya serta Syafiqah, satu-satunya menantu yang sentiasa diterima baik dalam keluarga itu. Sebaliknya, Husna dan Iman dianggap menantu malang, namun mereka bertahan sekuat hati demi cinta dan kasih sayang terhadap suami masing-masing. Walau begitu, Zakaria, ayah mentua Husna, merupakan satu-satunya insan dalam keluarga tersebut yang ikhlas menerima Husna dan sentiasa berpihak kepadanya setiap kali berlaku masalah dalam rumah tangga. Walaupun sering disakiti, Husna tetap menjalankan tanggungjawabnya sebagai menantu dan isteri tanpa mengeluh. Dia menjaga Zakaria yang jatuh sakit akibat perbuatan Syafiqah dengan penuh sabar dan ikhlas. Dalam diam, terbukti bahawa Syafiqah sangat licik memanipulasi fikiran ibu mentua
sehingga digeruni seisi rumah, seolah-olah seorang wanita berpengaruh yang mampu membuat orang tunduk kepadanya. Hakikatnya, setiap tuduhan yang dilemparkan terhadap Husna sebenarnya adalah perbuatan Syafiqah sendiri. Syafiqah merupakan kaki bomoh yang sanggup menghabiskan puluhan ribu ringgit demi memastikan segala kehendaknya tercapai. Malah, dia berjaya mengawal dan mempengaruhi Zaim sehingga lelaki itu menurut segala arahannya, termasuk menceraikan Iman. Kematian Zakaria membongkar satu rahsia besar yang telah disembunyikan selama berbelas tahun tanpa pengetahuan Cik Yam. Rupanya, Zakaria telah berkahwin dengan seorang wanita lain secara rahsia. Alma, yang selama ini bekerja sebagai pembantu peribadi Cik Yam, sebenarnya ialah isteri kedua Zakaria, dan hasil perkahwinan itu mereka mempunyai seorang anak lelaki bernama Adham. Namun kebenaran tersebut tidak menginsafkan Cik Yam. Sebaliknya, dia menjadi semakin kejam dan cuba menafikan hak faraid Alma dan Adham. Walaupun begitu, urusan undang-undang akhirnya berpihak kepada Cik Yam sekaligus menambahkan penderitaan kepada pihak yang teraniaya. Kemuncaknya, hadis akhirnya membawa Husna keluar dari rumah keluarga demi menyelamatkan isterinya. Punca sebenar terbongkar apabila pihak hospital mengesahkan bahawa ubat yang diberikan Cik Yam kepada Husna mengandungi racun hingga menyebabkan rahim Husna hampir rosak. Dalam keadaan penuh emosi, Husna sempat mendengar sumpahan ibu mentuanya ketika mereka melangkah pergi apabila Cik Yam menyumpah agar hidup Husna tidak akan pernah tenang untuk selama-lamanya. Ketiadaan Husna langsung tidak membawa kebahagiaan seperti yang diimpikan Cik Yam. Sebaliknya, keadaan rumah tangga semakin porak-peranda apabila Syafiqah mengusir Zaim keluar dari rumah, dan Cik Yam pada awalnya menyokong tindakan itu sepenuhnya. Namun, sedikit demi sedikit, Cik Yam mula menyedari bahawa Syafiqah bukanlah menantu sebaik yang disangkakan. Kebenaran terbongkar apabila Cik Yam terserempak Syafiqah sedang menjalankan ritual sihir. Dalam pengakuan yang mengejutkan, Syafiqah mendedahkan bahawa selama ini dia telah menyihir Zaim, Zakaria, dan kini Cik Yam pula menjadi mangsa seterusnya. Syafiqah kemudian menyeksa mental Cik Yam, merampas semua harta benda berharga dalam rumah dan meninggalkan Cik Yam terikat serta terkurung sendirian dalam keadaan yang amat menyedihkan. Hadis datang ke rumah untuk menyelamatkan Cik Yam yang masih terikat. Cik Yam dibawa ke hospital dan setelah keadaannya stabil, dia boleh keluar. Zaim yang telah rujuk semula dengan Iman ingin membawa Cik Yam balik ke rumahnya. Namun, tanpa memikirkan perasaan Husna, hadis membawa Cik Yam ke rumahnya tidak menafikan tanggungjawabnya sebagai anak sulung. Hubungan Zaim dan hadis yang sebelumnya agak dingin semakin membaik. Yang mereka bekerjasama menyelesaikan hutang ibu mereka berdasarkan rekod yang disimpan arwah ayah mereka. Kedua-duanya tidak menyangka bahawa bisnes keluarga yang berjaya selama ini sebahagian besarnya terbina atas ugutan yang dilakukan oleh ibu mereka. Sepanjang tinggal bersama Husna, Cik Yam dilayan dengan sangat teruk. Husna masih marah dan berdendam dengan kelakuan ibu mentuanya dahulu. Walaupun Iman sudah berusaha untuk membuat Husna memaafkan Cik Yam kerana tidak mahu Husna terus menderita dengan dendam yang dipendamnya. Kemuncaknya, hadis ternampak Husna menyuap Cik Yam nasi goreng yang tumpah di lantai. Tidak terima perbuatan kasar isteri terhadap ibunya, hadis menampar Husna. Husna menuntut suaminya memilih antara dirinya atau ibunya, tetapi hadis tetap memilih ibunya. Husna pun membawa diri bersama Lutfia. Dalam perjalanan, Husna terlibat dalam kemalangan dan Lutfia menangis di sisi tubuh Husna yang tidak sedarkan diri. Di hospital, Husna masih keras hati untuk memaafkan suami dan ibu mentua. Husna lumpuh untuk sementara waktu
dan Hadith menunaikan tanggungjawab sebagai suami menjaga isterinya. Kejadian Ceyam diculik Syafiqah membuka hati Husna untuk memaafkan ibu mentua. Mereka akhirnya saling memaafkan dan melupakan kejadian lama. Ceyam juga menerima Iman dan Husna sebagai menantu. Berbeza dengan takdir Syafiqah, ketika menculik Ceyam, dia dibayangi hantu yang bekerjasama dengannya melalui ilmu sihir. Syafiqah jatuh dari tingkat atas bangunan terbiar dan meninggal di tempat kejadian. Akhirnya Husna bahagia bersama keluarganya.